Seterusnya saya nak tunjuk macam mana nak set up shipping based on negara ataupun kita punya zone lah. Okay. Right, so katalah kita nak pergi balik dekat setting, pergi kat shipping. Okay, sekarang ni saya tengok kat sini kita ada Semenanjung dah cover dah. Okay, kita ada Sabah Sarawak. Yang ni kena edit lah ni. Kena adjust balik lah. Contoh Sabah Sarawak kalau you nak charge mungkin RM12, RM15. Flat lah. Okay, so katalah saya nak tambah add shipping zone. Saya nak ke Singapore. Okay, so kita tulis kat sini Singapore. Ni untuk reference saya Singapore. Tekan button save. Untuk Singapore ni saya nak simple je. Dia memang ikut berat. Sebab selalu biasa negara luar ni shipping dia lebih mahal lah. So yang ni kena rajin sikit lah. Tulis lah. Okay, basically saya guna Ninja Van. Okay, tu kalau Singapore lama sikit 4 hingga 5 hari. Alright. Berat kosong sehingga 1 kg. Harga mungkin dalam 18 ringgit kos kita, tapi kita boleh markup lah RM25. Alright. Sebab apa markup? Yelah nanti diorang nak bayar nanti guna credit card lah apalah. So fees tu kita boleh absorb dengan kita markup sedikit kat shipping lah. So tekan button save. Okay, dah settle untuk 1 kg. Next kita buat juga untuk 2 kg. Okay. So macam mana 1.1 sehingga 2 kg. Letaklah berapa? RM35. Tak ada free. Nak bayar. Okay. Alright. So katalah 1 kg, 2 kg. Untuk demo ni saya buat sampai 3 je lah kan. Nanti you kena buat lah sampai apa? Sampai 5 kg kalau boleh. At least minimum. Okay. So yang this one is RM45. So kalau customer tu satu item berat dalam 500 gram, bermaksud kalau dia beli 3 atau 4 item, dia kena bayar RM35 lah untuk dia punya shipping. Okay, clear So kita dah ada 3 shipping kat sini. Kita ada Semenanjung, kita ada Sabah Sarawak dan juga kita ada Singapore. Okay, sekejap lagi saya tunjuk bila time nak testing nanti. Kita jumpa dalam video yang seterusnya.